Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi dalam audio siar Wacana Cerita Rakyat ASEAN. Para penonton sekalian, bersempena dengan peranan Malaysia selaku pengerusi ASEAN 2025, Dewan Bahasa Pustaka mengambil inisiatif untuk mengangkat cerita rakyat negara ASEAN melalui program audio siar Wacana Cerita Rakyat ASEAN. Selain sebagai suatu usaha memperkenalkan cerita rakyat dari negara ASEAN, usaha ini juga bertujuan untuk mendidik generasi muda agar memahami dan menghargai kepelbagaian budaya serantau. Bersama-sama saya pada hari ini ialah yang berbahagia Profesor Madya Dr. Nasrin Abdillah. Apa khabar doktor? Oh, baik. Sihat Alhamdulillah. Saya tengok doktor ceria je. Saya pun jadi ceria. Ya? Terima kasih doktor kerana bersama-sama kita pada hari ini dalam menjayakan audio siar Wacana Cerita Rakyat ASEAN. Mungkin para penonton sekalian bolehlah sekiranya saya memperkenalkan siapakah sebenarnya Profesor Madya Dr. Nasrin Abdillah ni. Ya? Untuk makluman semua, Nasrin Abdillah merupakan seorang Profesor Madya dalam bidang penulisan di Fakulti Filem, Teater dan Animasi Universiti Teknologi Mara UiTM, di mana terletak kampus ini di Kampus Puncak Perdana, ya, Selangor. Beliau memperolehi PhD dalam seni kreatif, pengkhususan dalam bidang penulisan kreatif, ya doktor? Ya. Daripada University of Wollongong, UOW, Australia. Orang hebat ni sebelah saya ni, ya. Ya, menerusi tesis PhD beliau telah berjaya mencipta konsep sendiri yang akhirnya dibangunkan menjadi teori mitos, iaitu teori 2-in-1. Betul saya sebutnya? Twin. Disebut Twin. Twin. Okay, alright. Untuk kajian yang melibatkan unsur-unsur mitos dalam karya-karya seni kreatif, doktor, ya, termasuk sastra. Beliau telah menghasilkan makalah ilmiah dan karya kreatif, terutamanya dalam puisi. Beberapa puisi beliau pernah memenangi anugerah penulisan terutamanya di Australia. Beliau juga aktif sebagai penulis dan editor buku berkaitan warisan dan budaya, antaranya Peranakan Cina Kelantan pada tahun 2022, Cerita Rakyat Kelantan, Himpunan Seluruh Jajahan 2023, ya, ke Kapandayan, betul saya sebut ni, doktor? Betul. Kapandayan, A Journey to the Wisdom of the Selected IP Groups in the Davao Region 2024, dan yang terkini Penglipur Lara Cerita Rakyat Asia Tenggara 2025. Tahniah doktor, banyak sekali hasil tulisan doktor ni, ya. Dan Dr. Nasrin Abdillah juga merupakan seorang munshi dewan bahagian sastra dan pernah menjadi karyawan bulan ini dalam majalah Dewan Sastra Isu bulan Mac 2025 tahun ini, doktor. Tahniah, doktor. Terima kasih. Rasa bangga membacakan latar belakang Dr. Nasrin Abdillah ni. Terima kasih, doktor. Ya. Para penonton sekalian, untuk selanjutnya dengarkanlah bacaan naskah cerita rakyat dari negara Laos yang berjudul Lelaki dengan Buaya. Dengarkan cerita rakyat dari negara Laos berjudul Lelaki dengan Buaya. Pada suatu hari, ada seorang lelaki membawa kereta lembunya sampai di tengah jalan. Beliau berjumpa dengan sebuah tasik yang kering kontang. Dalam tasik itu ada seekor buaya. Pada suatu hari, cuaca sangat panas dan tiada makanan. Hal ini mengakibatkan buaya jatuh sakit. Apabila lelaki itu ternampak buaya yang sedang sakit, dia berasa simpati. Lalu mengangkat buaya itu dan meletakkannya ke atas kereta lembu dan mengikatnya dengan tali serta membawa ke tasik yang berair.
Selepas mandi, buaya itu pun bercakap kepada lelaki itu. "Hei lelaki, sekarang aku sangat sakit kerana engkau ikat aku terlalu kuat. Oleh itu, aku kena makan kau." Lelaki itu menjawab, "Aku sudah selamatkan engkau. Kenapa engkau nak makan aku pula?" Buaya itu berkata lagi, "Kerana engkau ikat aku terlalu kuat." Lelaki itu tidak berpuas hati, lalu membawa buaya itu pergi mencari hakim untuk menyelesaikan masalah. Setelah sampai di tengah jalan, mereka berjumpa dengan seekor arnab. Lelaki itu pun menceritakan apa yang telah berlaku kepada arnab. Arnab itu bertanya kepada lelaki itu, "Abang ikat buaya itu macam mana? Kuat ke tidak?" Lelaki itu menjawab, "Ikat kuat juga kerana takut jatuh." "Kalau macam itu, buaya itu kena makan abang. Tetapi sebelum bagi buaya itu makan, abang kena ikat buaya itu bagi saya tengok dulu. Kalau betul, buaya itu boleh makan abang," kata arnab. Lelaki itu pun mengangkat buaya dan meletakkannya ke atas kereta lembu dan mengambil tali serta mengikat badannya. Arnab bertanya kepada buaya itu sama ada dia mengikat kuat ataupun tidak. Buaya itu menjawab tidak dan menyatakan bahawa lelaki itu mengikatnya lebih kuat daripada itu. Arnab mengulangi pertanyaannya dan buaya itu tetap mengatakan lebih kuat lagi. Kemudian, lelaki itu bertanya kepada arnab, "Nak saya buat macam mana sekarang? Buka ikatan semula ke?" Arnab bercakap kepada lelaki itu, "Buat apa buka ikatan semula? Kapak yang berada di kereta lembu itu, buat apa disimpan? Pukullah kepala buaya itu sampai mati." Itulah tadi cerita tentang lelaki dengan buaya. Jodohnya tu sudah menakutkan saya, Doktor. Saya bila mendapat tugasan ini, saya membacanya dengan penuh seronok lah. Teringat zaman saya ketika kecil mendengar cerita-cerita. Dan ini yang lelaki dengan buaya ini berasal dari negara Laos, salah sebuah negara di ASEAN. Yeah. Ada beberapa soalan, Doktor, setelah kita mendengarkan tadi cerita lelaki dengan buaya ini. Soalan pertama yang ingin saya tujukan kepada Dr. Nasirin, yang senyum dari tadi ini. Kita sudah sedia maklum lah, cerita rakyat seperti ini merupakan hiburan bagi masyarakat tradisi. Betul. Jadi bolehkah Dr. Nasirin jelaskan kepada saya dan juga para penonton maksud cerita rakyat itu sendiri dan fungsinya? Baik. Okey. Cerita rakyat ialah kisah yang diwariskan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ia bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai alat pendidikan sosial dan juga moral. Jadi melalui cerita rakyat, kita akan mempelajari, terutamanya masyarakat, kepentingan nilai-nilai murni seperti kejujuran, keberanian, kebaikan, dan kita juga boleh mengambil kira contohnya pandangan beberapa sarjana bermula antara sarjana dalam bidang ini seperti William Bascom contohnya pada tahun 1965 yang mengatakan bahawa cerita rakyat itu adalah satu cerita yang diturunkan, maksudnya daripada satu generasi ke generasi yang akan datang secara lisan, kan, atau dengan izin dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai oral tradition. Oral tradition. Ya, ataupun tradisi lisan dalam istilah bahasa Melayunya. Selanjutnya, kalau kita melihat sarjana tempatan kita sendiri, kita ada seperti Harun Makpiah contohnya. Dan juga sebelum Harun Makpiah itu kita ada Amin Sweeney contohnya yang juga memperkatakan tentang oral tradition dan juga berkenaan dengan cerita rakyat dan terutamanya yang berkaitan dengan aspek ataupun budaya Melayu itu sendiri. Jadi
dapat kita simpulkan bahawa cerita rakyat ni adalah satu cerita yang dipunyai. Satu keistimewaan cerita rakyat ini adalah ia adalah milikan kolektif. Bermaksud kita memiliki cerita itu bersama-sama sebagai satu masyarakat, sebagai satu komuniti. Dan ini juga saya berlandaskan idea ini jugalah saya bangunkan konsep teori twin saya itu, yang mana saya menegaskan bahawa semua cerita dan kebanyakan cerita-cerita lama kita ini berasaskan ataupun bersumberkan imajinasi masyarakat yang mencipta cerita-cerita tersebut. Berbanding dengan, kalau kita bandingkan dengan cerita moden kita sekarang ni, kalau kita pergi ke kedai-kedai buku contohnya, kita masuk Kinokuniya, kita masuk Popular kan, kita masuk kedai Anjong, DVP contohnya, dan kalau kita menyelak buku-buku fiction, akan tertera nama-nama penulis. Betul. Berbanding dengan contohnya kalau kita bercakap tentang cerita-cerita rakyat kita, Sang Kancil, hikayat Malim Dewa, siapa penulisnya? Hatta kalau kita bercakap hikayat Hang Tuah sekalipun, sehingga sekarang kita tak tahu siapa penulisnya. Maka itulah dalam tesis saya juga menegaskan bahawa cerita-cerita ini sebenarnya lahir daripada imajinasi masyarakat yang mencipta cerita-cerita ini. Secara tak langsung orang zaman dulu tu sudah berimajinasi, betul, berkreatif dengan menghasilkan lagu cerita-cerita ini. Jadi selain menurutnya ada fungsi yang tertentu lah. Ada fungsi yang tertentu. Sebab juga kita kena kaitkan dengan keadaan semasa. Berbanding dengan kita sekarang ini mungkin bukan nak kata leka, tetapi kita banyak cara untuk maknanya berhibur kan? Berbanding dengan masyarakat yang lampau, yang mana cara hiburan mereka itu salah satunya adalah di samping sudah tentu ada persembahan-persembahan tertentu, kita juga terkenal dengan persembahan tradisional, tetapi cerita, sebab itulah kita dalam masyarakat Melayu ada konsep penglipu lara, kita ada awang batil. Mereka itulah menjadi perantara untuk masyarakat mendapatkan hiburan dengan mendengar cerita-cerita tersebut. Dr. Nasirin, Lelaki Dangan Buaya, judulnya pun agak menyeramkan lah. Seram-seram jenaka gitu ya. Betul. Merupakan salah sebuah cerita rakyat yang terdapat dalam kumpulan cerita rakyat Melayu Polinesia jilid yang pertama. Mungkin kita boleh lihat di hadapan ini ya, yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Sekiranya boleh Dr. Nasirin ceritakan sedikit sebanyak gambaran tentang kumpulan cerita rakyat ini. Baik. Okey. Kumpulan cerita rakyat Asia Tenggara. Yang ini adalah jilid yang pertama. Ya, betul. Saya difahamkan terbit sekitar awal 2000. Lebih kurang. Dan saya sebenarnya secara jujurnya saya menanti bilakah akan keluar jilid 2 dan seterusnya, sebab ini adalah jilid 1 kan. Dan di dalamnya menghimpunkan sejumlah 100 buah cerita rakyat negara-negara Asia Tenggara. Asia Tenggara termasuk ASEAN. Jadi bagi saya ini adalah satu usaha murni untuk kita mengumpul cerita-cerita serumpun dan juga cerita-cerita yang ialah kita wilayah Asia Tenggara ini kita ada keterikatan, kita ada maknanya ada ciri-ciri tertentu yang mengikat kita, yang mana kita juga boleh maksudnya melalui cerita-cerita rakyat itu kita dapat jejaki persamaan yang ada dalam budaya, dalam warisan. Jadi buku ini sudah sampai masanya, betul lah apa yang dilakukan oleh Dewan Bahasa Pustaka ni memang suatu tindakan yang sangat bijak. Betul. Perkenalkan dan tepatlah ya untuk memperkenalkan cerita-cerita dari Asia Tenggara, cerita-cerita rakyat ini. Dr. Nasirin,
Berikanlah sedikit gambaran kepada kita semua tentang kisah apa yang terkandung dalam cerita lelaki dengan buaya ni secara ringkas dulu. Okey. Baik, tadi kita dah mendengar kan serba sedikit tentang cerita ini. Cerita rakyat ni selalunya dia agak ringkas kan kalau kita lihat, dan ceritanya akan terus saja langsung dan tanpa kita memikirkan pada pada peringkat khalayak itu kita tidak perlu memikirkan lebih lanjut tentang cerita tersebutlah, tiada lapisan makna tertentu. Dan cerita lelaki dengan buaya ini adalah salah satu komponen cerita rakyat Laos. Sebelum saya bercakap berkenaan dengan itu, kalau menurut tempatan, sepatutnya kita menyebutnya sebagai Lao. Lao. Ya, okay. So S itu sebenarnya disenyapkan. Oh, yeah. Ini adalah merujuk kepada kumpulan masyarakat Lao. Lao, okey. Kan? Tapi sudah tentu kita sekarang ini kita menerima sebutan Laos itu. Yeah. Sebenarnya itu adalah kesan daripada penjajahan terutamanya Perancis yang memberikan nama, yang meletakkan S tapi tidak menyebut S. Okay. Kalau kita tengok Perancis pun beberapa perkataan dia kan ada S kat ujung tapi tak sebut. Ya, disenyapkan kan disenyapkan. So sama juga dengan yang ini jadi sebutannya sepatutnya Lao. Jadi lelaki dengan buaya ini adalah satu cerita yang mana kalau kita mendasari cerita ini, sebenarnya kisah ini adalah satu penonjolan terhadap bagaimana manusia itu berinteraksi dengan alam, dengan fauna. Jadi dalam kisah ini kita ada tiga watak utama, lelaki dan juga buaya dan arnab. Jadi kita ada dua watak haiwan dalam cerita. Kata lembu tak termasuk Ya? Kata lembu tak termasuk? Tidak. kita ada dua ini kan. Yeah. Tapi yang menariknya kalau kita melihat dua watak ini, dia ada dua watak yang perbezaannya itu ketara. Yeah. Sangat kontra, kan? Kita ada kalau kita menelusuri sifat ciri-ciri binatang-binatang yang ditonjolkan dalam cerita ini, sudah tentu buaya itu selalu digambarkan sebagai ganas. Ganas, kan? Ya. Dalam Melayu pun kita ada istilah dalam Melayu pun kita ada kisah yang berkaitan buaya darat ke. Itu yang saya jadi agak tu lah kan. Menarik sekali sebenarnya. Dan arnab itu kan satu haiwan yang satu haiwan yang selalu dianggap lemah. Yang selalu jadi mangsa. Jadi kita ada konsep pemangsa dengan mangsa di sini. Tetapi dalam cerita ini boleh bersatu secara harmoni menyelesaikan masalah. Kan sebab hampir semua cerita itu meskipun cerita rakyat, walaupun cerita itu selalunya terus langsung, tetapi ternyata akan ada konflik dalam cerita tersebut. Ya, dalam lelaki dengan buaya ini konflik dia apabila lelaki itu telah menyelamatkan buaya tadi itu kan, dan apabila buaya itu telah diselamatkan sebab dikatakan bahawa buaya itu kehausan kan, jadi lelaki itu mengikat buaya itu sampai ke satu tempat dan sudah tidak haus lagi. Jadi selepas itu buaya itu pula nak memakan lelaki itu kan. Jadi tak kenang budi, betul. Ya, betul. Jadi berlakulah konflik di situ kan. Jadi arnab lah yang menjadi hakim kepada konflik tercetusnya konflik antara lelaki dan buaya tadi. Dan kalau kita lihat maknanya watak-watak binatang ataupun haiwan dalam cerita-cerita ataupun cerita rakyat ini dipersonifikasikan. Mereka diberikan maksudnya watak seperti manusia. Boleh berfikir, boleh marah, boleh menghakimi. Jadi ini adalah
salah satu ciri yang istimewa dalam cerita rakyat. Dan saya boleh katakan cerita lelaki dengan buaya ini termasuk dalam cerita teladan dan juga cerita binatang. Ya, menarik sekali Dr. Nasirin. Sebenarnya saya awalnya kata ini mungkin cerita mengenai lelaki buaya ataupun asal usul dia lelaki tu dikaitkan dengan sifat-sifat buaya, tapi sebenarnya lain sekali kan. Lain. Tapi saya terfikir juga Lao ni apakah banyak ada sungai dan adakah ada buaya, itu yang saya macam tertanya-tanya juga. Apakah macam tapi banyak lagi persoalan-persoalan yang mungkin saya nak tanyakan kepada Dr. Nasirin, dan tentunya para penonton pun ingin tahu juga cerita di sebalik yang dikatakan lelaki dengan buaya ini. Apakah di laut tu banyak buaya ke? Dan sebagainya lah. Kita ada soalan-soalan yang akan saya kemukakan kepada Dr. Nasirin sebentar lagi. Jadi para penonton sekalian, kita berehat seketika dan kita kembali setelah lepas ini. Kami menawarkan kursus yang berkualiti dalam bidang bahasa, sastra dan penerbitan untuk jabatan sektor awam, swasta, individu, penulis, editor dan masyarakat umum. Kami komited membangunkan sumber manusia DBP yang sedia ada secara sistematik dan terancang serta menepati keperluan sebenar mengikut peringkat kerjaya dan kompleksiti kerja yang dilaksanakan. Kami juga sentiasa berusaha membina jaringan kerjasama kebahasaan, kesusasteraan dan penerbitan dengan institusi dalam dan luar negara. Di sini kami menyediakan kursus dan latihan dalam tempoh pembelajaran yang anjal serta persekitaran yang kondusif untuk semua sektor dan peringkat masyarakat. Kami menawarkan kursus kemahiran peringkat sijil, diploma dan diploma lanjutan dalam bidang editorial, serta peserta akan ditauliahkan setelah tamat pembelajaran. Akademi DBP menyediakan 16 kursus yang merangkumi pengajaran Bahasa Melayu, Sastra dan Penerbitan. Kursus Bahasa Melayu untuk penutur asing akan memberikan pendedahan kepada 4 kamera asas, iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Kursus pembinaan Munshi Dewan memfokuskan bidang bahasa, sastra dan tulisan Jawi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke Akademi DBP. Anda hari ini akan kursus penciptaan pantun, lirik lagu dan puisi tradisional dapat memberikan pendedahan kepada peserta dalam mendalami unsur estetika yang berkualiti dalam penciptaannya. Manuskrip Melayu merupakan hasil seni dan sumber sejarah yang penting. Oleh itu, kursus penyelidikan manuskrip Melayu dilaksanakan dengan memperlihatkan keunggulan masyarakat Melayu tradisional pada zaman dahulu. Baik semua, rujuk muka surat 5. Kursus wacana profesional berimpak tinggi memberikan kefahaman tentang gaya penulisan bagi dokumen rasmi seperti surat rasmi, memo, minit mesyuarat, teks ucapan, kertas cadangan dan juga laporan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan sambung dengan pembelajaran. Kursus lain yang ditawarkan oleh Akademi DBP termasuklah Mari tingkatkan penguasaan bahasa Melayu anda dan luaskan pengetahuan dalam bidang sastra dan penerbitan. segala-galanya bermula di sini, di Akademi DBP. Kita kembali lagi di audio siar wacana Cerita Rakyat ASEAN, Lelaki dengan Buaya dari Negara Laos. Dr. Nasirin, saya ingin kembalikan sekali lagi soalan ini, dan soalan yang sering saya bermain di fikiran saya adalah apakah di negara Laos itu banyaknya sungai dan banyaknya buaya sehingga terkeluarnya ataupun wujudnya cerita lelaki dengan buaya ini. Baik.
Okey, kalau kita melihat geografi Laos itu sendiri, Laos ini kalau dalam istilah geografi dengan izin saya menggunakan istilah bahasa Inggeris, dia adalah satu negara yang dipanggil landlocked. Landlocked maksudnya tanah secara terkunci. Dikunci. Maksudnya Laos ini adalah negara yang bukannya maritim, tidak ada sempadan laut. Okey. Dia terletak di tengah-tengah antara Vietnam, Cambodia, Thailand, Myanmar dan China. Jadi dia memang terkepit di tengah-tengah, dan salah satu sumber pengangkutan dan juga kehidupan adalah Sungai Mekong yang mengalir langsung daripada negara China. Sebenarnya Mekong ini asalnya kalau ikutkan dikatakan berpunca daripada tanah tinggi Tibet. Tanah tinggi Tibet, China. Tibet dan masuk ke negara China. Dan terus kalau kita tengok geografi laut ini pun, dia Sungai Mekong itu memang akan mengalir terus daripada atas sampailah ke bawah. Seingat saya Sungai Mekong adalah sungai terpanjang di Asia. Yangtze yang antara yang terpanjang, tapi dia adalah antara sungai yang penting. Yang penting dan memberikan pendapatan sumber kehidupan kepada masyarakat. Betul. Dan kalau kita tengok penduduk Laos pun, hampir 80% penduduk Laos itu tinggal di pinggir sungai sepanjang Mekong ini. Jadi kalau ikut sejarahnya pun, sebelum tertubuhnya Laos sekarang ini ataupun Laos, ramai orang menggunakan Laos kan, kerajaan ini tertubuhnya kerajaan ini adalah bermula daripada satu pemerintah yang bernama Fa Engum. Fa Engum itu yang maknanya mengasaskan apa yang dipanggil sebagai Empire Lanchang. Lanchang home cow. Maksudnya kalau dalam bahasa Inggeris dengan izin, laut ini juga dinamakan sebagai a land of a million elephants and a white parasol. Dia adalah maknanya dalam bahasa Melayu, laut ini terkenal dengan jolokan tanah dengan sejuta gajah. Kalau Thailand gajah putih. Kan? Kalau Laos sejuta gajah. A land of a million elephants and a white parasol. Parasol itu bermaksud adalah payung kecil. Ini adalah salah satu simbol yang digunakan dalam agama Buddha. Kan dalam agama Buddha dia ada 8 jata. 8 jata. Jadi salah satu jata yang digunakan dalam Buddhism, dalam agama Buddha adalah parasol. Parasol itu adalah payung kecil. Payung kecil yang digunakan supaya seseorang itu terhindar daripada sinaran matahari yang terik kan. Jadi ini juga berasaskan sebenarnya daripada cerita daripada salah satu dewi, iaitu dewi yang saya dah tak ingat nama dia, tapi nama dia Satita ataupun Satita Patra, yang mana tugasnya adalah melindungi ataupun memayungi rakyat itulah. Jadi kalau kita tengok nama laut itu sendiri pun dah ada unsur-unsur keagamaan, terutamanya yang berkaitan dengan Buddha. Jadi kembali pada soalan doktor tadi, memang Sungai Mekong itu mengalir keseluruhan daripada utara ke selatan. Dan Sungai Mekong jugalah yang menjadi sempadan kepada contohnya kepada Thailand.
kepada Myanmar dan juga kepada terutama dua negara ini. Yeah. Seterusnya dia akan turun ke bawah ke Cambodia. Jadi dalam cerita rakyat Lao, selalunya yang menjadi kalau kita bercakap tentang watak-watak haiwan yang selalunya ditonjolkan sebenarnya bukan buaya. Sebenarnya bukan buaya. Sebenarnya bukan buaya. Dia tidaklah begitu dominan sangat. Sebenarnya apa yang dominan kalau kita bercakap tentang watak-watak haiwan tadi, yang dominannya adalah haiwan seperti naga. Sebab naga itu adalah salah satu haiwan yang agak spiritual sifatnya dalam masyarakat Lao. Dan kalau kita tengok Lao itu sendiri pun saban tahun akan ada 2 perayaan yang berpusat di sekitar Sungai Mekong itu, yang mana mereka meraihkan ada seolah-olah ada pancaran daripada Sungai Mekong itu keluar memancarkan cahaya. Jadi ini dipanggil Rocket Festival. Memang ada perayaan itu di Laos. Dan kalau ikutkan nak kata banyak buaya di Mekong itu, ada cerita ke? Bagi saya dia adalah perkara yang lebih kurang sama dengan kita juga. Kalau kita nak kata banyak buaya itu masih lagi subjektif sebenarnya sebab kita tak tahu. Cuma maksudnya di sini cerita rakyat ini di mana-mana pun, dalam mana masyarakat sekalipun, cerita rakyat ni biasanya akan melihat apa yang ada di alam, di flora dan fauna. Jadi buaya itu adalah salah satu elemen adalah salah satu haiwan yang ialah nak dikatakan native mungkin tidak ya. Tetapi memang kalau sebab Laos ini di dalam Asia Tenggara bukan? Jadi Asia Tenggara memang antara haiwan-haiwan yang terkandung di dalamnya adalah seperti buaya. Kan? Jadi tetapi tidaklah tidaklah maknanya dominan. Kalau kita contohnya kalau kita menjejak kisah buaya ini di Borneo contohnya, itu lagi banyak ya, betul. Kita ada Bujang Senang kan, itu memang sangat terkenal. Tapi kalau cerita rakyat Lao ini sebenarnya buaya itu memang ada cerita buaya, sebab itu ada cerita lelaki dengan buaya. Cuma apa yang saya nak kongsi ialah sebenarnya kalau bercakap tentang watak haiwan tadi itu, sebenarnya yang dominan adalah naga, ya, berbanding dengan buaya. Buaya memang ada, dan ada satu cerita lagi iaitu buaya dengan monyet. Buaya dengan monyet. Dia lebih kurang sama dengan cerita kita sang kancil dengan buaya. Yang mana sang kancil itu melompat. Membilang buaya 1, 2, menipu buaya tu sama juga. Tetapi dalam cerita rakyat Lao ini yang bukan sang kancil tetapi monyet. Dan satu lagi, Lao ini bahasanya tu mirip sangat dengan Thai. Dia sangat mirip dengan Thai. Kalau orang Thai terutama yang sebelah timur laut, terutamanya etnik yang bernama Isan, mereka saling boleh memahami. Dan kadang-kadang kalau saya tak pernah pergi Laos, bahasanya kurang lebih sama. Lebih kurang sama. Contohnya perkataan monyet tadi tu, ling. Dua-dua pun Thai dengan Lao pun menggunakan perkataan ling. So monyet dalam bahasa Thai tu atau bahasa Lao tu, Laos tu ling. Jangan panggil ling lah ya. Ya, betul. Jadi kita ada, kalau bahasa Lao untuk buaya itu kita ada dia panggil nang enggua. Kan? Jadi itu adalah bahasa Lao lah untuk merujuk kepada buaya. Jadi itulah maksud saya, maknanya buaya itu kurang berbanding dengan
binatang seperti naga. Seperti monyet. Tapi ada. Tapi adalah cerita buaya di Laos tu kan, di Laos atau Laos tu. Jadi beberapa soalan yang ingin saya mungkin kita boleh rungkaikan sebab untuk bahagian seterusnya kita nak membicarakan tentang apakah lelaki dan buaya, cerita lelaki dan buaya ini boleh dikategorikan sebagai penglipur lara, apakah yang terkandung kearifan tempatannya dan cerita-cerita. Sebab saya membaca Doktor cerita ini, dia tidak panjang sebenarnya untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian. Dia menarik, dia very short ataupun dengan minta maaf dalam bahasa Inggerisnya short ataupun pendek ceritanya, Concise. tapi concise tapi syarat dengan cerita yang kadang-kadang untuk kita di Malaysia ni terimbau. Cerita yang contohnya sang kancil dengan buaya dan sebagainya. Tetapi ini lelaki dengan buaya kan. Dan saya membaca cerita ini, dia sebenarnya dia menemukan buaya ini di sebuah tasik yang kering kontang. Buaya itu kehausan. Jadi lelaki tu tengok buaya tu macam sedih lah kan, sebagai manusia pun ada sifat nak tolong kan. Jadi dengan dia angkat buaya tu masuk kat kereta lembunya, diikat. Mungkin dia pun buaya manusia itu tahu, lelaki itu pun tahu juga yang ada mungkin ada kebarangkalian keselamatan dia pun, jadi dia diikat. Jadi mungkin doktor ceritakan sedikit apakah sebelum itu apakah ini dikategorikan sebagai penglipur lara, dan juga mungkin cerita sedikitlah babak-babak ataupun bahagian. Sebenarnya saya mengharapkan cerita ini diolah dengan panjang sikit. Mungkin dalam perjalanan saya menelusuri cerita itu, mungkin saya tak tahulah, mungkin selepas ini mungkin ada cerita yang lebih panjang dapat dihasilkan. Tapi mungkin doktor ceritakan sedikitlah apakah lelaki dan buaya cerita ini dikategorikan sebagai penglipur lara. Okey, baik. Okey, kita bermula dengan istilah dahulu. Ya, silakan. Kita akan sebut cerita lipur lara. Penglipur lara adalah orang yang bercerita, tukang cerita. Jadi kita ada istilah penglipur lara dan lipur lara. Jadi nak dikatakan ini di bawah kategori cerita lipur lara, bagi saya tidak. Cerita lipur lara ini kalau menurut Harun Matpiah, beliau mendefinisikan bahawa cerita lipur lara itu ada unsur-unsur kembara di dalamnya. Ada unsur-unsur maksudnya suspense. Dan ada unsur-unsur perjalanan seorang hero itu, seorang pahlawan ataupun protagonis dalam cerita tersebut. Berbanding dengan kalau kita kembali kepada lelaki dan buaya ini, dalam cerita ini kita tak ada hero. Tak ada hero kan? Kita tak ada hero sebenarnya dalam cerita ni. Cerita ni sebab itu dia dinamakan cerita rakyat. Kan? Kalau cerita rakyat ni, antara kajian awal terhadap cerita rakyat ni, kalau kita lihat adalah contohnya Jerman itu sendiri kan. Mereka menggunakan istilah folk. Daripada perkataan folk kan. Dan Volksgeist itu merujuk kepada maksudnya apa pemikiran masyarakat, bagaimana pemikiran masyarakat itu terpancar dalam cerita-cerita itu. Jadi cerita rakyat ini pada dasarnya adalah cerita rakyat. Jadi sebab itulah kalau kita perhatikan, memang selalunya cerita rakyat dia akan terus ringkas sahaja tanpa ada plot twist semua tu kan, berbanding dengan lipur lara. Sebab itu Harun Matpiah menjelaskan bahawa beliau mengatakan bahawa definisi lipur lara itu perlu ada unsur-unsur kembara tadi itu. Perlu ada unsur-unsur, contohnya ada yang diselamatkan, kan? Dan ini juga ada kaitan ataupun juga selari dengan Joseph Campbell
punya teori berkaitan dengan hero's journey. Kan Joseph Campbell memang meletakkan beberapa maknanya langkah bagaimana sebuah cerita itu berjalan, ya. Jadi dalam kes cerita ini, okey, saya tidak menyatakan bahawa cerita lelaki dan buaya ini adalah cerita rakyat. Ya, betul. Okey, tetapi bukan lipo lara. Jadi ada perbezaan lah. Ada perbezaan. Dan istilah lipo lara itu sebenarnya unik untuk kita, terutamanya alam Melayu. Sebab yang lain, kalau kita merujuk pada cerita rakyat dunia secara umumnya, beberapa budaya di dunia ini kita ada istilah-istilah tertentu kita. Kan kalau Jerman itu terkenal dengan istilah Vogue tadi itu. Kan daripada istilah itu, dan kita di alam Melayu sebenarnya lipo lara itu kita punya istilah kita sendiri yang mana ia merujuk kepada cerita-cerita yang memberikan kita hiburan. Ya, betul, lelaki dan buaya itu memberikan hiburan. Okey, tetapi perbezaan antara cerita lelaki dan buaya dan juga cerita lipo lara. Contoh cerita lipo lara, kalau menurut menurut definisi yang diberikan oleh Harun Mahpia tadi, termasuklah kebanyakan hikayat-hikayat. Hikayat-hikayat itu dia termasuk di dalam lipo lara kerana ada unsur-unsur menghiburkan itu. Ada unsur-unsur maknanya bila kita membaca ataupun bila kita mendengar cerita tersebut, kita akan mudah terhibur. Apakah lipo lara ni tak ada mitos? Masih ada mitos? Masih ada. Tetap ada lah. Cerita rakyat tetap ada. Dan mitos pun dan lipo lara pun tetap ada. Mitosnya. Cuma cerita macam lelaki dan saya boleh katakan bahawa lipo lara itu di bawah adalah subset kepada cerita rakyat. Oh ya. So maksudnya kalau kita bercakap tentang kalau kita meletakkan semua ini dalam konteks kesarjanaan ilmiah, cerita rakyat itu adalah payung yang besar. Ya, payung yang besar. Ya, payung yang besar. Ya, istilah payung yang besar, dan di bawah payung yang besar istilah cerita rakyat ini, subsetnya antaranya adalah lipo lara. Ya. Jadi maknanya dia boleh cross lah, dia boleh merentas. Jadi kalau Dr. Nazrin cakap begitu, boleh-boleh saja kalau cerita lelaki dengan buaya ni kita luaskan lagi penceritaannya, skopnya, panjangkan lagi ceritanya. Jadi dia seolah-olah boleh juga jatuh dalam kategori lipo lara. Lipo lara boleh, tetapi itulah kalau kembali kepada Harun Mahpia tadi, satu lagi mungkin saya terlupa nak kongsi tadi. Lipo lara kena ada raja, bangsawan. Oh ya. Dia kena ada watak-watak yang ini di samping kembara tadi tu. Kembara yang dilalui oleh hero dalam cerita tersebut. Contohnya macam kita ada hikayat Awang Sulung Merah Muda. Kan? Jadi jelas kembara itu. Ya. Kita ada Malim Dewa, hikayat Malim Dewa semua itu. Kan? Ada konteksnya ada raja dan ada putri yang diselamatkan apa semua, kan. Tetapi dalam cerita rakyat seperti lelaki dan buaya ini, kita tak ada watak-watak itu. Tak ada. Dan malahan watak-watak kita itu bercampur dengan alam. Kan, dengan buaya, dengan arnab, ya. Tetapi dalam lipo lara kebanyakan dia adalah manusia. Jadi itu perbezaan kalau menurut definisi yang diutarakan oleh Harun Mahpia lah. Jadi tadi doktor bercakap menyebutkan tentang lipo lara ni sebenarnya satu istilah daripada diri kita, dari Malaysia lah, maksudnya dari Melayu, alam Melayu lah, ya. Dari alam Melayu, tapi di Laos mungkin terms atau terma itu tak ada. Kalau di Laos, cerita lelaki dan buaya ini dia masuk dalam kategori yang dinamakan sebagai Chelion Panya. So Chelion Panya ini sebenarnya adalah bukan dipinjam, dia berdekatan dengan Thai punya cerita, sebab
Dua budaya ini dekat. Dekat, ya. Dekat kan. Jadi itu ini bahasa Thai kan? Bahasa Laos kan? Tadi yang disebutkan tu. Calian panjang. Itu bahasa Lao. Itu bahasa Lao. Kalau yang kalau bahasa Thai-nya dia panggil Pumipannya Tongtin. Itu kategori untuk maknanya cerita-cerita rakyat. Tapi yang menariknya kedua-dua negara ini sangat dekat. Dari segi bahasa, dari segi budaya dan banyak cerita-cerita rakyat itu lebih kurang sama. Sebab tu saya katakan tadi kita berbicara tentang apa yang lebih dominan, watak-watak haiwan yang dominan dalam cerita-cerita rakyat mereka. Naga adalah antara watak yang lebih dominan. Kalau kita bercakap tentang cerita rakyat di wilayah Indochina itu. Termasuk Cambodia. Termasuk itu adalah negara-negara yang lebih kurang dekat. Seingat saya ada cerita antara buaya dan naga berlawan juga, tapi tak tahu cerita apa. Tapi pernah saya dengar itu. Mungkin berasal dari negara-negara inilah kan. Mungkin jugalah kan. Doktor, menarik sebenarnya kerana seperti yang tuan-tuan sedia maklum dan Dr. Nasirin juga bahawa Malaysia selaku pengerusi ASEAN 2025 dan Dewan Bahasa dan Pustaka pun telah mengangkat ruang dan peluang ini untuk kita mendiskusikan tentang cerita-cerita rakyat dari negara ASEAN ni. Dan menarik sekali kerana pada hari ini kita belajar banyak terma-terma yang sebenarnya kita meraihkan dan juga belajar tentang terma dari negara-negara inilah. Seperti yang doktor sebutkan tadi, Laos ada terma-terma, kalau kita cerita rakyat dan juga Lipur Lara, tapi terma di sana pun dengan bahasa dia pun yang lain juga. Inilah uniknya dan saya rasa sangat bahagialah untuk mendengarkan dan mempelajari juga tentang terma-terma ini. Dan sewajarnya Dewan Bahasa dan Pustaka memang tepat pada waktunya lah untuk mengangkat cerita-cerita rakyat ini. Jadi mungkin yang soalan yang terakhir dan juga konklusi untuk perbincangan kita pada hari ini adalah apakah mungkin ada cara dan ikhtiar yang kita boleh lakukan untuk menggebur mengangkat semula cerita-cerita rakyat, khususnya untuk cerita lelaki dengan buaya ini, doktor? Okey. Bagi saya untuk kita mengakrabi cerita-cerita rakyat, cerita-cerita semua ini cerita-cerita lama, kan, cerita-cerita tradisional, dan kita kena tengok konteks semasa. Jadi bagi saya sangat memuji usaha Dewan Bahasa dan Pustaka dengan wujudnya program seperti audio siar ini sebenarnya sangat-sangat bagus untuk memperkenalkan kepada khalayak tentang sastra, dan pada hari ini kita bercakap tentang cerita rakyat sebab ini adalah salah satu platform yang digunakan oleh generasi masa kini. Dan mungkin juga ini kita perlu memikirkan bersama-sama tentang cara bagaimana, sebab cerita-cerita ni sudah ada, sudah berlegar daripada zaman ke zaman. Cuma mungkin kita perlu sensitif ataupun peka terhadap apa wahana, apa cara kita nak sampaikan cerita tersebut kepada, terutamanya pada generasi muda kita ini, sebab mereka inilah yang akan, kalau mereka berminat, maknanya mereka inilah yang akan menyambung pula cerita itu kepada generasi akan datang, bukan? Jadi bermaksud kita usaha ke arah itu, kita perlu, bagi saya kita perlu tengok apa yang berlaku semasa kita. Satu lagi mungkin antara media sosial yang kita boleh gunakan, seperti mungkin kalau Facebook itu, kalau kita tengok golongan penggunanya rata-ratanya bukan dalam kalangan yang dikatakan sebagai generasi Gen Z ini, kan? Mungkin TikTok adalah salah satu platform yang kita boleh untuk Gen Z sekarang ini, kan? Jadi kenapa tidak? Mungkin kita boleh maknanya menyiarkan beberapa cerita rakyat, terutama cerita rakyat kita sendiri pun, dan mana tahu menjadi FYP, istilah TikTok, kan? TikTok, dalam dan generasi muda akan lebih tertarik dan nak tahu lebih lanjut
tentang cerita-cerita tersebut. Ya, Itu, menarik sekali Doktor. pendapat Mudah-mudahan cerita-cerita seperti InsyaAllah. ini dapat diterima meluas dan boleh dikreatifkan dalam bentuk pelbagai bentuk persembahan dan juga penggunaan media-media yang baru yang sesuai dengan generasi pada hari ini. Baik Dr. Nasrin, saya ucapkan jutaan terima kasih kerana bersama-sama kita untuk mendiskusikan tentang salah satu cerita yang popular dari Laos, iaitu lelaki dengan buaya. Dan mudah-mudahan kita akan jumpa di siaran yang lain pula selepas ini. Dan terima kasih Dewan Bahasa dan Pustaka kerana mempertemukan saya dan Dr. Nasrin dan kita berkongsi cerita dan cerita di sebalik lelaki dengan buaya ini. Jadi sekian saja daripada kami di Konti DBP, sehingga kita bertemu lagi dalam acara yang lain, dalam program yang lain pula. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye. Terima kasih semua. Thank you.